Boleh. Tak apa ni. Tak apa kot. Halo, halo, 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ikhwan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat jumpa pada pagi ini, insya-Allah. Dan sangat berterima kasih atas jemputan ini. Walaupun pada peringkat awalnya memang rasa berat nak penuhi, sampai ada cakap pada ikhwah yang berurusan, dia kata boleh terima dengan syarat ada satu orang galang ganti kalau awak tak dapat datang. Ya, apa kata bersedia. Betul, alhamdulillah. Ya, masa itu tak tahu lagi kat mana tempat nak buat. Tengah-tengah dah siap semuanya, dan akhirnya dia tahu kata nak buat sampai maklumat nak buat kat sini. Bila orang kata nak buat kat sini, itu rasa macam kedua. Kalau perantai kata kedua. Kenapa kedua? Sebab sini adalah kampung Pak Mentuana. Itu guru Haji Abdul Ghani, isteri anak yang ada sekarang kat sini. Dan anak punya sejarah yang orang kata terlalu manis di sini, terutama dalam pilihan raya kali yang ketiga kalau tak salah saya. Anak terlibat, masa itu belajar kat Melapuri, terlibat, dan masa itu memang panas. Isu apa tu pemuda tahan Islam, takfiri, dan berbagai-bagai lagi. Adanya jalan nak pergi nak ke kampung Bakung. Jalan Bakung tu dia terpaksa melalui satu sawahnya, sawah padi. Bila kami sampai satu tempat tu, jalan tanah satu saja kan, kiri kanan sawah. Tengah jalan tu dah ada orang kelewar, belantang, cangkul, dan berbagai. Kami nak pergi, kena lalui jalan tu baru terus pergi ke satu tempat. Anak kata, kami ada seorang hulu balak, nama dia Mak Pelogerak. Kami kata, bawa mak atau sembilan, kita pergi ikut jalan lain atau pergi hari lain. Tak boleh, dia kata, aku tak boleh, pergi tu. Orang handle macam ni, tak boleh lah kan, jatuh maruah dia. Jadi kami puji-puji. Ada orang tua kata, kami balik lah. Sebenarnya semua anak yang sendiri maknanya banyak sangat. Rumah Cikgu Mahfuz Harudin, situlah tempat kami guling gelantang, merancang dan sebagainya untuk pilihan raya itu. Jadi anak di situ banyak pengalaman. InsyaAllah dalam slide nanti banyak anak akan uraikan, insyaAllah dengan gambar. Anak tak banyak cakap, insyaAllah. Jadi anak ini insyaAllah beginilah. Anak bukan seorang idealisme, bukan seorang yang apa orang kata idealistik dan sebagainya, bukan. Anak Gurkha. Anak Gurkha dalam jemaah ini. Orang buat kerja. Okay? Orang baru-baru ni tak tahu istilah Gurkha. Bukan. Orang yang tukang, ialah buat kerja bawah lah kan.
Itu kerja. Jadi sebab itu insya-Allah anak bukan orang yang hebat dalam konteks mananya falsafah ke ideas ke, dan bukan. Tapi ada orang yang melaksanakan kerja insya-Allah. Jadi sebab itu apa yang akan ceritakan pada hari ini ialah apa yang anda alami dalam semasa tempoh anda mula berada dalam apa ni jamaah kan, secara yang lebih singkat lah. Kalau sejarah anda sendiri macam Pak Abu bagi cerita tadi tu, itu cerita lain. Itu banyak lagi hero pekoknya yang ada kat situ insya-Allah. Jadi anda akan bercakap insya-Allah dalam 5 poin inilah lebih kurang Pertamanya cabaran apa tu, lahirkan doa yang khalis uji. Wow, istilahnya sedap, khalis uji. Kemudian akan bercakap juga tentang masalah isu akidah, cabaran isu akidah, cabaran pelampau agama, perkauman, ceramah berbilang jamaah, ini pun memang panas kemudian cabaran medium dakwah. Inilah maknanya hal-hal yang akan anda cuba bentangkan hari ini insya-Allah. Dengan tidak banyak maknanya ajinomoto dalam perbincangan saya ini kan. Selalunya orang cakap kena banyak ajinomoto. Kalau kita banyak ajinomoto pun susah juga kan. Jadi cabaran satu pertamanya ialah untuk melahirkan doa tahan uji, tahan rasa, tahan fitnah dan sebagainya. It's not easy, bukan satu benda yang senang insya-Allah. Jadi sebab itu maknanya cabaran yang pertama dalam konteks ini ialah untuk melahirkan 10 sifat, 10 kualiti ini di dalam jemaah. Macam mana kita nak melahirkannya 10 ini insya-Allah. Dan ini gambaran yang anda sebut dari bawah ke atas, iaitu di segi fikrahnya, faham Islam, ikhlas dan beramal. Dari segi praktiknya, dari segi rohaniyahnya ialah jihad, berkorban, taat dan tetap pendirian, sabar. Seterusnya daripada tata laku, perangai, tindak tanduk kita, tegas, orang yang tegas. Kemudian ukhuwah, persaudaraan, dan seterusnya percaya kepada pemimpin, sikap kepada pemimpin. Ini kita baca senang, tapi nak buat masya-Allah. Berapa tahun kita mendidik ataupun mentarbiyah ikhwah kita untuk mencapai 10 ini. Bayangkan ikhwah, cuba ambil satu daripada 10 ini. Ambil misalnya bawah sekali faham. Macam mana orang nak faham Islam kalau dia tidak? Macam mana orang nak buat dakwah kalau dia tak ada ilmu? Faham, tak faham Islam. Kita ada 3 berkat tahu, faham, boleh sampaikan. Ini orang UK dululah anak pinjam. Orang UK dulu dia ada tahap 1, ada tahap 1 maknanya dia faham benda tu. Maknanya dia pernah dengar lah. Yang keduanya, yang pertamanya tahu. Dia tahu benda tu. Tapi apa bendanya? Wallahualam. Yang keduanya dia faham dan boleh sampaikan. Satu tu pun kita nak lekat pada satu orang. Sebab itu saya mana mula buat daripada rukun bai'ah yang 10 ini. Ini rukun 10 bai'ah, kualiti yang harus ada pada kita, yang kita terapkan pada ikhwan dan akhwat sekalian. Tanpa satu daripada ini, habis. Semuanya gugur, semuanya tak laku. Bayangkan orang yang tak faham, tak boleh sampaikan. Faqidu syai' la yu'ti. Minta ikan, minta sisik pada ikan ruan. Minta sengat pada keli. Ini pada dulu anda sebut, pepatah ini tak tinggal kalau kita nak minta sisik, kena minta daripada ikan daruan. Kalau nak minta maknanya sengat, minta pada ikan keli. Sebaliknya tak dapat. Jadi sebab itu kita faham, ikhlas. Kalau orang yang tak ikhlas, Allahu Akbar. Kita nampak sekarang orang tak ikhlas. Apa yang daripada dia? Pertama sekali, ujian. Ujiannya apa dia? Saya sembang dengan YB tadi. Rasulullah kata, aku tak bimbang kamu miskin. Aku tak bimbang kamu miskin, aku tak bimbang. Tapi yang aku bimbang kamu dapat nikmat fitnah dunia. Habis dah. Habis. Jadi anak tak nak panjang di sini. Ikhwan faham kita macam mana? Itu soal cabarannya sekarang ni. Macam mana kita nak balik pada tu? Dan kita tengok kita ni okey ke?
Ada sana ni okey kan tu macam mana? Tapi anda rasa semua kita balik pada diri kita sendirilah. Yang Allah, so ikhwah sekalian, benda ni kita lakukan melalui tarbiyah. Tarbiyah bukan satu benda yang main-main, bukan setakat mana teori, bukan setakat mana yang sebut-sebut, tetapi dia adalah keadilan, hakikian, dan juga dalam status yang realiti. Cuba ikhwah fikir, ya. Ana semua bayangkan kat sini di sebuah apa ni, kilang. Kilang apa? Kilang di kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Dia mesti ada apa ni, keseimbangan di antara orang yang kerja luar dengan orang kerja dalam. Dai untuk kumpul, tajmid istilah kita kan, tajmid istilah. Kemudian ada yang murabi tarbiyah kan. Ada kadang-kadang satu orang tu mesti yang mencari, dan yang apa ni kena cari ni, yang kita mesti ada keseimbangan dalam diri kita itu sendiri. Jadi sebab itu setiap orang daripada ikhwah ni, dia mesti boleh tajmid dan dia boleh mesti tarbiyah. Cumanya kadang-kadang kita lebih mengkhususkan ini orang tarbiyah, ini orang tajmid. Nampak tak? Istilahnya tajmid. Tapi sekarang ni orang istilahkan dia sebagai maknanya kita katakan apa ni, usaha-usaha untuk maknanya pembangunan, insya-Allah kan. So produk. Jadi antum tengok gambar ni pun antum dah faham. Pertamanya kita kena ada kalau kilang ini kita apa di kebun kelapa sawit, kena ada orang yang pergi cari kelapa sawit, ya. Himpunkan kelapa sawit, bawa dia kat kilang. Sampai kat kilang diproses kemudian jadi barangan. Ya. Minyak, sabun dan berbagai-bagai lagi lah. Kemudian inilah dia produk kita. Bayangkan kalau yang sini kuat, banyak dapat. Berbagai-bagai, tapi tak bernilai. Buah tak bernilai. Macam mana nak bawa ke kilang ini? Macam mana kita dapat menghasilkan begini? Ataupun sini tak ramai. Ataupun sini teramai terlalu ramai. Banyak dapat. Bawa ke kilang. Tak ada orang nak proses. Murabbi tak ada. Mutarabbi berlambak. Ya. Kemudian yang murabbi tak ramai. Akhirnya hasil kita kurang. Sebab apa? Ya, ramai sangat. Murabbi tak ada. Akhirnya mungkin madu kita lari ataupun menjadi apa? Oh, dengar aja orang ikram ni, dengar jemaah ni hebatnya sangat. Oh, masya-Allah dengar. Tapi bila masuk dalam tak ada apa-apa pun. Aku tak dapat tarbiyah pun. Ni kata tarbiyah hebat sangat, tapi aku tak dapat pun. Itu membawa buruk dan akibat lemah pada jemaah, insya-Allah. Jadi akhwat, dalam konteks ini keseimbangan mesti ada di antara ya orang yang pergi tajmid dan orang yang tarbiyah. Walaupun orang itu kadang-kadang orang yang sama, ya, sama, insya-Allah kan. Dan setiap kita ini mesti ada kadar yang sepatutnya ada, boleh tarbiyah dan boleh tajmid orang, insya-Allah. So ini satu perkara yang anda rasa kita boleh singkat dan kita boleh panjangkan cerita dia sebenarnya, tapi masa 1 jam. Anda banyak lagi benda-benda lain yang nak beritahu. So sebab itu ikhwah ingat balik. Hal-hal yang seperti ini, ya. Ini satu lagi. Cabaran iltizam dengan thawabit wal mutaghayyirat. Dalam kita buat kerja jemaah ni, ya akhi, ada di sana perkara yang mesti kita ikut. Tak boleh tidak mesti ikut itu. Dari segi tanzim dan sebagainya, kena ikut. Tak boleh lari daripada situ. Tapi ada yang mutaghayyirat, yang berubah. Berubah masa, kehendak dan sebagainya. Apa-apa tadi sembang-sembang dengan apa di YB kita. Kita sama-sama jemaah dalam ikram, dalam mana-mana jemaah kita sendiri-sendiri ni, okeylah kita boleh cakap apa. Macam hari ni, cakap apa, hebatlah boleh. Tapi kalau nak pergi keluar, masuk dalam pemerintahan, masuk dalam bidang-bidang yang lain, di situ kita mula menerima cabaran. Di situlah mutaghayyirat itu. Sawabit itu pokok asas yang tak boleh dipertikaikan langsung. Tapi al-mutaghayyirat, kadang-kadang benda tu kita nampak macam tak boleh. Tapi sebenarnya dalam satu situasi boleh. Tadi yang berhormat kita, YB kita, doktor, tanya macam mana masalah begini. Itu perlu kepada masalah bahu.
dalam konteks yang baru, muamalat yang baru, boleh tak kita buat? Tetapi untuk kita melaksanakan sesuatu dalam kerajaan kita, sama ada negeri ataupun pusat, boleh tak? Jadi dia tanya Ana tidak bidang dalam muamalat, Ustazah tidak bidang dalam muamalat, dan kita hormat kepada bidang kita sendiri. Kita kena disiplin, tak boleh jawab ikut dan. Kita tak boleh jadi melamak yang serba boleh semua perkara melamak dulu. Jadi kena tanya sah yang pakar dalam bidang itu. Jadi al-mutaghayyir inilah yang menjadi perbalahan banyak dalam kalangan kita, dari segi manhaj, dari segi hukum hakam, dan dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi sebab itu ikhwan, seperti yang berfungsi kita sebut tadi, dalam kita menuju jemaah ni, insya-Allah ya, ada khilaf. Al-khilaf tu tabiat. Khilaf ini tabiat. Tapi khilaf macam mana kita boleh jadikan dia khilaf yang tersusun? Ana daripada dulu lagi selalu buat contoh yang klasik lah. Sebuah taman ada banyak bunga, tapi banyak warna, tapi tak tersusun. Macam mana tak? Macam mana tak? Tak cermin. Tapi taman yang banyak warna bunganya tapi tersusun dengan baik, itulah yang nampak taman yang baik, yang baik itu. Jadi kita sekarang ni macam mana kita nak buat? Ada parti, ada A, ada B, ada C, nanti ada ceritakan di belakang nanti ada lagi benda insya-Allah. So dalam konteks itu ada pegangan kita, Banna telah buat nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa nu'zilu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita maknanya sepakat dalam benda yang kita boleh sepakat, dan kita serahlah kepada masing-masing benda yang masih lagi belum kita sepakati. Okey, insya-Allah. Tapi nak buat tu mulut mudah, buat payah. Itu dia. So insya-Allah ini 10 sawabit. Jadi ikhwah, dalam tarbiyah kita kena ingat bahawa 10 kalimah, 10 maknanya ini mesti kita lahirkan, dan dalam melahirkannya ialah tarbiyah, dan dalam tarbiyah itu mesti ada keseimbangan dan sebagainya. Ada banyak lagi yang benda kita sebut di sini insya-Allah, tapi cukuplah setakat itu dulu. Yang penting insya-Allah kita perlu maknanya meladeni atau melayani usaha-usaha untuk yang begini. Sebab itu Maududi kata, kau suruh orang tu pergi jihad perang, rumah dia okey ke tak? Itu satu hal. Rumah dia okey ke tak? Kalau rumah dia belum okey lagi, masih lagi tak cukup ikut syarat dan sebagainya dalam kadar yang sepatutnya, dalam kadar yang sepatutnya, macam mana kita suruh dia boleh berjuang? Itu Maududi cakap. Kita tak boleh suruh orang tu pergi dalam kadar yang ada, sebelum ada kadar yang ada, dia cakap jahanam tu rosak. Itu sebenarnya hal-hal yang ingin saya tekankan kat sini, nak tekankan kat sini, supaya kita ni yang dulu kita ikut tarbiyah, setakat mana kita ikut, sejauh mana kita sudah amalkan dia dalam diri kita. Al-kamalu lillah wa nuqsanu lana, itu satu fakta. Sempurna itu bagi Allah, wa nuqsanu lana, kurang tu kita. Jadi sebab itu macam mana pun mesti ada satu kadar yang sepatutnya ada pada kita. Bawah pada ni tak boleh, atas tak ada masalah. Tapi ini kadar yang mesti ada. Sekurang-kurangnya maknanya fardu kifayah, fardu ain selesai. Ya, itu kadar dia dalam hukum fiqh. Jadi begitu juga dalam hukum berdakwah ini. Jadi kita balik. Ikhwah, ana ingat ini, dua cara ni yang disebut tadi kan, ini semua anda dah sebut. Dan ini ikhwah, ana saja ulang-ulang benda ni. Ana sengaja lukis benda ni banyak kali. Di belakang ni pun ada lagi gambar ni. Pasal apa? Supaya dia melekat. Kullama taqarrara. Setiap kali dia berulang kali, dia akan mantap. Apakah kita ikut benda ni sekarang? Kalau kita tak ikut, apa sebabnya? Apa masalahnya? Apa cabarannya? Tak ada murabbi? Apa ke? Semuanya ke? Jadi itu kena disusun sekarang ini. Tak kisahlah kita duduk dalam jamaah mana pun, politik ke, tak politik ke, yang inilah dia budaya. Kalau yang politik lagi lah. Sebab ruang itu terlalu banyak. Ana baru pagi dia, tak payah. Pagi ni dapat ilmu baru, tapi tak payah cakap lah. Okey, benda ni ada.
So ikhwah tengok ya. Subhanallah. Ya. Inilah asas kualiti. Kalau tidak, cakaplah integriti ke apa. Saya cakaplah, karut je. Kalam fadhi kata Arab. Kalam kosong. Kena ada benda ni. Balik pada diri kita insya-Allah kan. Okey insya-Allah ya akhi. Jadi ini satu benda yang perlu kita pastikan dan kena kita bincang balik semula insya-Allah. Jadi ikhwah, ana habis di situ dulu dan ikhwah bincang baliklah. Macam mana nak balik kita kepada tarbiyah kita, susunannya, tanzimnya, kemudian bahannya. Bahan ini tidak seperti maknanya yang kita dia batik, tak, dia berkembang. Kita boleh olah pengalaman kita dengan pakcik-pakcik kita yang lepas pun, masih begitu juga. Yang sesuai dengan diri kita, yang sesuai kita ubah sesuaikan, tak ada masalah. Cuma rohnya, intipatinya kena ada. Antum baliklah malam ni, cuba berfikir 10 sifat ini. Ya Allah, siqah kepada qiyadah. So mana kita siqah kepada qiyadah? Anda kadang-kadang bila baca penulisan orang, komen-komen orang yang keluar parti ni, dia condemn balik parti dia. Orang yang ni condemn ini. Syekh, condemn boleh, tapi mana yang kau boleh sebut di luar, mana yang kau sebut di dalam? Kenapa kau buka pekong kau sendiri? Kalau ada nak nasihatlah dalam parti. Jangan medahkan dia. Kau buka pekong kau sendiri, kau bagi bola tanggung kepada lawan kau, siapa-siapa pun. Jadi sebab itu kena ada sifat ini. Percaya pada dan Allahu Akbar. Panjanglah pula cakap orang ni. Pemimpin yang dihormati, yang ditaati ni pun, yang siqah ni, kena adalah dia mahar dia. Kalau kita kahwin ada mahar, suruh isteri taat pada kita, nak jadi pemimpin, nak suruh orang pimpin pada kita, nak ambil pengakuan ikrar dengan kita, ada maharnya juga. Kenalah jadi pemimpin yang layak dan yang patut ditaati, disayangi dan sebagainya. Kalau kita tak ada benda tu, macam mana kita minta orang lain taat pada kita, orang lain sayang pada kita, orang lain percaya pada kita? Perperak lah. Horak lah. Benda-benda macam tu. Okey, cukup. Cabaran akidah. Wow, lagi dahsyat. Berabad-abad benda ni. Berabad-abad benda ni insya-Allah. Salaf, dia tak buat tafsiran, tak buat takwilan. Terima yadullah fawqa aydihim, yadullah tangan. Tangan macam mana? Laisa kamitslihi syai'un. Khalas. Alal arsh lah. Macam mana? Tak ada macam. Kalau ada macam, itu bukan Allah. Mudah kan? Tapi kalau kata tak, kena ada baca sifat 20. Lepas tu jadi sifat jadi berapa pula? Kaunuhu. Kalau qadiran, kaunuhu qadiran. Aliman, kaunuhu aliman. Ana lahir daripada sistem itu. Mengaji kitab itu, falsafahnya dan sebagainya. Ana bingung sampai kepada isu qada' mubram dengan qada' mu'allaq. Anda kata nak lari daripada keadaan ini. Qada' mubram, qada' mu'allaq. Apa dia sebut? Mubram tak boleh, yang mu'allaq boleh. Macam mana boleh? Sebila? Ya akhi, bincang-bincang benda ni akhirnya tak suit. Jadi bila anda baca buku Maududi, baca buku Aqidah At-Tahawiyah, baca lagi, tengok dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, anda kata, minta maaf kepada guru-guru ana yang ana dapat ilmu daripada diorang. Mohon maaf kepada khalaf yang menimbulkan berbagai cabang-cabang lagi dan sebagainya. Ana bukan condemn diorang, tapi ana lebih yakin ini cara yang paling ana nampak. Seperti yang kita selalu buatlah. Sampai timbul tuduhan tauhid 3 serangkai, macam Kristian, macam Trinity dan sebagainya.
Kalau kita kaji balik semuanya, ikhwan dan akhwat sekalian, Salafi kalau dia tak takwil bawa kepada syirik, dia takwil juga. Khalafi kalau dia tafsir, dia ta'liq ataupun dia takwilkan, kalau bawa pada syirik, dia pun tak takwil juga. So what? Tak ada masalah. Salafi takwil, kalau tak takwil bawa kepada kekufuran ataupun ya. Dan begitu juga khalaf, kalau dia takwil bawa kepada kekufuran, dia tak takwil juga. So 7 campur 3 10, 11 tolak 1 10. So what? Nak bergaduh masalah. Tapi pergaduhan itu until sekarang panas. Sampai kepada majlis agama, sampai kepada bercakap tentang mana nak terima kan? Asy'ariyah ke apa ke sebagainya. Allahu a'lam. Ya akhi, kalau kita terima Salafi pun tak ada masalah. Kalau kita terima Khalaf pun tak salah. Jadi kalau ada masalah dalam perundangan, undang-undang dan sebagainya, buat macam mana yang boleh. So, apa gaduh? Maksudnya tak gaduh ya akhi. Pasal apa nak gaduh? Oh, aku. Keakuan. Ananiyah. Tak mau tunduk. Jadilah macam Imam Syafi'i. Aku harap orang itu lebih tepat pandangannya daripada aku. Punya tawaduk. Kita ni berapa kali dah baru jadi Imam Syafi'i. Itulah ulama dulu. Berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Wallahualam. Jadi ikhwah begitu insya-Allah ya. Bukan masalah. Okey. Laju mana? Nampak tu berjanggut-janggut dan sebagainya. Alhamdulillah. Sama macam mana janggut juga. Ada akhtar dia kata janggut dia tak mau panjang. Dah kau cukup, memanglah tak panjang. Okey ikhwah. Cabaran pelbagai ajaran sesat. Sesat barat. Allahu Akbar. Ajaran sesat barat di Malaysia ni maknanya merangkumi pelbagai fahaman yang membawa kepada ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ajaran akidah Islamiah yang sebenarnya. Ini kita tunjuk gitu je lah untuk nampak rakam. Tak payah bincang rakam dah. Kita dah tahu dah macam mana statusnya dan sebagainya, apa akibat daripada ajaran sesat ini. Lah. Kaya raya. Pakai kereta besar-besar, ada bas, ada apa semuanya. Kat luar negara yang masih lagi ada sekarang ni kan. Kat Mekah pun ada kebun tamar dia. Kalah Ikram, kalah. Hizib pun tak ada kereta kat luar. Orang Hizib mungkin ada lah. Orang parti mungkin ada banyak duit kat luar. Parti tak ada duit kat luar. Parti tertentulah. So, ada Ayah Ben. Anak sedih Ayah Ben ni. Kawan baik kami, satu kelas dengan sekelas dengan Ustazah. Sekelas dengan Ustazah. Ikut Ayah Ben. Kelantan. Tahu? Boleh ingat siapa orangnya? Allahu Akbar. Bila kita dengar kisah dia, kita kesiankan. Ada kawan-kawan pergi. Kita bincanglah dia bincang masalah aurat, masalah apa. Sebab dia dah tak tutup aurat. Allah dia kata, orang-orang nak apa? Orang dalam ni nak tutup gapo lagi? Ambil sesat tak sesatnya. Sesat tak sesatnya. Luluh Azhar dari sekelas dengan Ustazah. Ikut ayah mak. Punya dahsyat. Tapi ini benda-benda yang kita rasakan. Cabaran yang terlalu hebat. Sampai sekarang ini dia tak sud. Ini lagi satu hal. Mengaku Tuhan. Ya, dah sampai tahap mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Harun bin Sa'ad. Faham kan? Faham kan? Rasul apa? Rasul Melayu. Itu di dekat dengan kamu kami dia pun di apa ni? Yalah, insya-Allah. Ini Syekh Ibrahim. Abang Ibrahim.
Syekh Abang Ibrahim. Ini mengambil pandangan-pandangan daripada Al-Qaeda. Agresif, jihad, sebagainya kan. Karena dalam bab ni apa? Tapi panjang pula kan. Nak dengar? Anak masa mengajar dulu di masjid di Rawang, ikhwah kita dekat situ. Ramai Jadi anak situ tiap-tiap satu minggu, tak ingat hari apa dah, anak pergi mengajar kat situ. Lepas maghrib. Daripada Keramat pergi. Ramai ikhwah dan juga masyarakat. Tak lama lepas tu adalah satu orang, dia ni dulu datang biasa-biasa je. Tapi sekarang dia dah pakai jubah, pakai serban, tapi dia pakai kereta sport. Dulu dah ingat nombor dia, sekarang tak ingat dah. Sport merah. Sport yang hebat. Dia ni ikut program kita, tak pernah tak miss. Kita puasa, dia puasa, kita tamrin, dia tamrin, kita daurah, dia daurah, kita mukhayyam, dia mukhayyam. Tak pernah miss. Tak pernah tak hadir. Ikhwah kita pun ada celung-celak. Tapi dia tak celung-celak. Ada seumur. Hampir dia pergi mengajar ke? Dia pergi kok anak mengajar di Masjid Keramat. Jauh tu daripada Rawang. Dia pergi ke Masjid Keramat. Dah pakai baju kurta dan sebagainya. Tak lama lepas tu ya, anak cakap dengan ikhwah, jaga ikhwah dia ni lain. Antum pun selalu tak hadir. Ada tak hadir. Dia tak pernah tak hadir. Tentu ada satu kerja dia nak cari. Dia ni bukan orang biasa-biasa. Orang luar biasa. Tak lama lepas tu barulah dia ajak ikhwah kita belajar singgan. Apa dia belajar? Kawat. Ketenteraan. Belajar senjata kan. Tahulah ikhwah macam mana nak jawab. Alhamdulillah dia kata kami ikut perlembagaan, ikut ni dan. Akhirnya dia lepas pada tu hilang terus. Majlis di tafsir pun tak datang, apa tak. Cuma dia belum masuk usrah lagi, tu je. Dia belum masuk usrah. Tak lama lepas tu dia rapat dengan satu orang yang memang semangat. Ustaznya memang penceramah di luar, memang semangat asal parah. Tak lama orang tu pun ayat asyik. Faham tu? Kerja-kerja macam ni akhwah jangan. Yalah, konteks kita kat Malaysia ni sangat mudah untuk kita faham insya-Allah. Yang penting itulah dia. Ini maknanya Syekh Ibrahim. Ajaran dia ikut Al-Qaeda. Okay, insya-Allah ada lagi tak? Ini lagi cabaran pelbagai bid'ah dan khurafat. Ini filem yang dikeluarkan oleh Irma Fatimah. Dua hari lepas dia ada bercakap tentang masalah kes budak-budak yang ada sekarang ni kan. Irma Fatimah. Alhamdulillah dia buat sebuah filem yang bernama filem bid'ah. Ikhwah, filem ni ikhwah tahu kan, mendapat tentangan daripada berbagai kumpulan, terutama golongan-golongan Al-Habib wal-Mahbub. Kena-kena terlalu banyak menentang. Buat tarikat-tarikat, tentang habis-habisan. Kat Indonesia lagi dahsyat. Bila dia laju pergi sana. Tapi akhirnya bagaimana? Satu filem yang macam ini kan. Memanglah hidup lakonan dia dalam filem tu. Ini khurafat. Macam-macam khurafat. Paling seronok sekali inilah. Ini dia buat jampi-jampi entah apa-apa tadi, melupa ke tak tahulah. Ini. Ini lagi hebat. Masa kapal terbang kita dulu, MS 370 dulu, jatuh kan. Ada yang pergi ke, dia ni lah, Tok Bomo ni. Anda tak ingat nama dia, Arifin ke apa tak ingat dah. Bukan Pak Pin kita lah. Dia terus. Ni di lapangan terbang ni dia buat kerja ni. Nak cari. Nak cari apa? Nak cari MH 370. Dahsyatnya sekarang. Makin teruk, bukan makin mudah sekarang ini isu-isu macam ini. Tok Bomo, Tok Pawang yang cukup dahsyat sekarang ini. Yang kesiannya, yang
paling panasnya ialah ada juga terdiri daripada guru-guru yang kadang-kadang balik pada Azhar, kadang-kadang balik pada Yaman, kadang-kadang baliknya pada tempat-tempat lain lah. Tapi di sana tak mengaji. Ada yang 15 tahun baru dapat ijazah, balik tak apa-apa tak. Alhamdulillah. Kita tidak nak bangga lah. Ya. Kawan-kawan kita yang daripada kelulusan daripada Nilampuri dulu, pergi buat BA sana, balik. Balik. Terus. So, buat master pun gitu, hidup balik. Anak 2 tahun, Ustazah 3 tahun, Alhamdulillah buat PhD. Alhamdulillah terus. Buat masa 3 tahun insyaAllah. PhD dia di apa ni. So, ini benda-bendanya yang berlaku insyaAllah. Kita dengar khurafat banyak daripada gulungan-gulungan yang mendakwa mereka tu adalah orang-orang yang hebat. Jampi. Jangan anggap jadi tok bomo pula. Tapi ada orang bagi anak ilmu ni. Banyak ilmu orang bagi pada anak dan tak amalkan. Ini jampi senggugut. Dr. YB, jampi senggugut. Mada mati, mata mati. Asalnya daging jadi daging, asalnya darah menjadi darah, asalnya air menjadi air, tajam tumpul luluh lantak. Labur kamaluh sa'a. Hilang tang. Kerana sebab jampi ni orang Banja, suku Banja. Orang kata kerana dia tu kerana asyhadu an la ilaha illallah. Ya, habis hancur menjadi air, menjadi darah. Ya. Berkat kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jampi. Ubat senggugut. Tu ke Ustazah, apa ni doktor? Ini lagi sonok. Jampi Kap 40. Dalam masyarakat Melayu, Kap 40 ni siapa dia tu memang tang-tang-tang. Kawa orang bukan jampi, kawa cepatun kip, kawa kami ni kanan kalika, takir-karan sakar kaiti kami dentuh ki usat sakata kalaka. Kawa orang buka kapi, kau bertahaya, kau kawan kanan, kau kawal palak. Anda boleh jadi tok bomo, Pak Bu. Tak tahu bahasa apa. Anda cuba buat dalam bahasa cuba baiki, ada tempat dia baiki dalam bahasa Arab, pergi kan. Inilah jampi, tak apa-apa entah. Kapal buka pun tak tahu juga apa maknanya. Tanya Arab tak tahu, tanya orang Pakistan tak tahu, tanya Urdu tak tahu. Ini jampi ni kapal 40 ni hebat kalau orang dulu-dulu saya. Percaya sungguh, yakin sungguh. Orang penakut kita jampi bagi makan sirih. Berani terus. Tu dia ketawa sangat tu. Pelbagai usaha dilakukan. Banyaklah perempuan. Dia lakukan semuanya. Tapi sampai sekarang ni, isu-isu ini makin, bukan sikit-sikit, makin. Malah dalam YouTube pun ada. Apa boleh tengok? Semakin gila-gila. Malah orang cari duit daripada benda ni sekarang. Macam mana tu dia? Itu Kap 40. Uish. Dengar-dengar tak dengar. Masa jampi tu buat dengar tak dengar. Uish. Bomo sah. Allah ala bihawab. Ini cabaran berbagai agama dan perkauman. Ikhwah, ana bercakap benda ni fikir 40 kali. Banyak kali fikir. Sebab kita duduk di tengah-tengah. Sini pelampaunya macam ni, sini pelampaunya macam ni. Macam tadilah dia katakan. Kita nak pergi bagi ceramah. Masa tu nak kempen kan. Kita orang bagi pihak calon PAS masa tu anak. Pergilah bawa. Orang tu tunggu dengan kelewat. Jadi dua pertembungan di sini. Akhir masa tu ceramah sama ya. Sini pun teruk, sini pun teruk. Tangkap.
2 hari 3 hari nak kenduri, tangkap orang pertengahan pemimpin mana-mana. Ini misalnya kerajaan lah. Tangkap. Kurung dulu. Lepas tu baru lepas. Lepas pilihan raya. Ataupun hari pilihan raya tu baru lepas. Anak duduk dalam pejabat. Kadang-kadang duduk dalam pejabat. Benda ni yang akhir kita tengok. Macam tadi. Dengan senapang. Dengan. Ya Allah. Samad pun amal kena kapak je. Terbit daripada mesyuarat di Kota Baru tu. Kena kapak. Siapa? Itu Samad Gul Ahmad. Siapa? Orang kata orang Siam yang buat. Allah besar. Yang penting ada. Jadi benda macam ni, reflect dia pun besar apa benda tahan Anas sendiri bercakap di Padang Bank baru pada pasal bang pokokmu orang dah tahan rasa jangan fikir kepalamu tu kepala bersih juga, kepalamu kepala mana, kalau kepala kami boleh pecah, kepala bom boleh pecah juga. Itu dia hayat Padang Bank. Anda tahu ada ke tak lagi kaset dia orang? Kita pun kasar juga. Pasal situasi itu kasar. Tak bayangkan kelewang tunggu. Anda dengan si tak ada yang berdarah. Wallahualam betul atau tidak. Jadi benda ni tapi kalau bab robohkan spanduk apa namanya pintu gerbang apa nama itu biasa yang berlaku. So panas. Jadi timbul isu takfir, yang ada yang mananya pegang kunci syurga, tanya nombor keahlian, berapa ahlimu, tak ada. So ini ada masuk sini. Kita lah. Kita duduk tengah-tengah. Jadi sebab itu berderhad manusia Malaysia ni. So kata Kak Zah, ni kubur dia di mana? Jirat Cina. Allahu Akbar. Gulu melampau. Ini kita tengok report 261 kes report tentang masalah melampau. Ini gambar. Ini ingat ni kes bomba yang terbakar dulu. Kes bomba ni dia pergi yang bunuh. Itu pasal kapal ni satu kuil Mahsuri kapal nama tak ingat lah. Pelampung. Ini di India lah. Lagi lah. Kerabat atas apa tu, bakar masjid dan sebagainya. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni belum. Tapi kalau dibiarkan, ni lah. Ni bawah ni Mesir. Apa dulu? 13 minit. Ini 13 minit. So ikhwah, bendanya sudah kita nampak begitu. Sedangkan ayat-ayat Quran ada la tughlu, Ini semuanya ayat-ayat yang menunjukkan supaya tidak berlaku benda macam ni. Okey. Ini keperkauman. Ikhwah, akhwat sekalian, ada satu kesilapan ataupun benda yang kabur dalam sini. Sebenarnya kita pinjam perkauman ini kita pinjam daripada bahasa Arab. Al-qaum, qaum. Qaum ni ialah suku bangsa. Qaum, suku bangsa. Bangsa sya'bun dalam bahasa Arabnya. Bangsa itu sya'bun. Lepas tu yang kaum ni suku bangsa. Suku bangsa Cina, suku bangsa Melayu, Kadazan, Murut dan sebagainya. Bangsa ni bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Arab, bangsa apa sebagainya. Tapi kita pinjam kaum tu kadang-kadang kita gunakan dia je untuk bangsa juga. Nampak tak? Anda buka Kamus Dewan, dia kaum dengan bangsa itu sama. Sedangkan dalam bahasa Arab, kaum lain, bangsa lain. Apapun maknanya, perkauman itu begitulah. Sepatutnya kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Itu perkauman, betul itu kan? Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Itu sepatutnya yang berlaku kan? Ala kulli hal maknanya,
Isu perkauman ni tak ada masalah pun. Orang Melayu, kalau tak tolong orang Melayu, siapa lagi nak tolong? Kecilkan lagi daripada orang Melayu, daerah, negeri, Kelantan. Kalau orang Kelantan tak bina banyak orang dia, siapa lagi nak bina? Kerajaan pusat, okey, Alhamdulillah. Tapi kalau maknanya orang Melayu, orang Cina pun, semua dia, apa masalahnya? Apa masalahnya kita tolong bangsa kita? Cina tolong orang Cina, India tolong orang Cina, kan semuanya tolong. Apa salahnya? Tak ada salah. Yang salahnya asabiyah, fanatik. Fanatik perkauman itu Melayu. Tapi kebanyakan ayah kita tengok sekarang ni, ya, Melayu lah. Apa sikit buat, apa sikit buat. Lepas tu salah, minta maaf. Ada orang sekarang ni budaya buat dulu baru minta maaf. Anda pernah dengar kalimah ini lama dah dulu. Siapa yang sebut? Rahim Ghaus. Dan kita payah sangat, kita buat dululah, lepas tu baru kita minta maaf. Siapa orang US kat sini? Pernah dengar tak daripada Rahim Ghaus benda ni? Kalau tak pernah dengar, Alhamdulillah, tak pernah. Ada dalam kami satu perbincangan mengenai nak taat tak taat, nak apa tak apa ni kan, nak kena lulus dulu baru buat kan, buat dululah, lepas tu baru kita minta maaf. Aduh, ala kuliah kita nampak benda baik, tak ada masalah lah kan. Ini benda makin hamun dulu, lepas tu baru minta maaf, tak aci lah. Okay, benda-benda ni insyaAllah kita kena apa ya, perkauman. Ini kita contoh-contohnya ada. Slide ni antum boleh ambil insyaAllah. Berbilang jamaah. Ini pun satu hal yang sangat sakit juga. Kita berbilang jamaah kan. So, ana buat plan ni, asalnya ni Akhi Zaid yang buat. Ana, ini untuk, ada lagi atas pada ni, yang tak halal disiarkan. Ya? Ini halal siar. Atau tengok kan, asal kita dulu 175, 1975, 1973, ya. Maknanya ikhwah balik daripada UK 75. Ada di sana Al-Alqamu, ada di sana Al-Dahlanu. Kemudian kat sini. Balik. Kita daripada Mesir 73 ya, balik anak 78 balik. 1978 balik. Jadi 1978 ni kita daripada UK daripada UK dan sebagainya bersatu di sinilah. Tapi persatuan di sini ni longgar lagi, belum sebegitu kuat. Banyak lagi cabarannya kat situ. Ana banyak menanggung perkara di sini. Tapi majlis kita ni pendek. Ana bercakap dalam ni 1 jam pun banyak. Pengalaman ana secara peribadi. Ana orang pertama balik kat Malaysia. Tengok kat sini, Wallahualam, bertembung sebetembung-tembungnya. Kami kapal selam. Berapa minit lagi ya? Tu surah amaran dah sampai dah. Tak payah cerita lah. Yang paling penting ini dia, perjalanan jemaah ya. Kita bentuk kesatuan. Lepas tu berjalan lagi. Dalam masa tu ada maknanya dengan gym, dengan PAS, ada ni apa ni, fitnah ARC berlaku, tubuh gym. Ini biasanya gitulah, bila dah daripada 1978 sampai kepada gym tahun 90, berapa tahun? 12 tahun. Atau 12 tahun atau 13 tahun. Kenapa kita tak tumbuh kat situ? Sebab wahdatul fikri, wahdatul jamaah dan sebagainya. Tapi tak berapa berhasil. Orang putih kata garu belakang sendiri baru sedap. Abu Urwah tubuh gym. Jamaah Islam Malaysia. Dalamnya tu jamaah apa? Pak Abu? TST, tahu sama tahu. Senyap belaka semua. Yang tahu, yang tak tahu, pergi beli tahu. Buat tahu sumbat. Okey, Misri, ada kisah Misri, ada kisah Indimas, ada kisah Ustaz Dahlan. Bombam, ada ikram, alhamdulillah. Bombam sampailah
ya, jadi kerajaan dan sebagainya, dan akhirnya 2025 barulah akhir Badri Shah dan cerita-cerita kemudian, insyaAllah. Antum tengok perjalanan ini, dalam konsep ini, banyak pengalaman. Anda cuba menulislah, tapi tak macam rezeki Abu Urwah. Anda buat, tapi sampai sekarang ni tak boleh cetak. Pak Abu, hadza nasibi. Orang kata ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kata tinggal tak boleh lah. Jadi anak rasa insya-Allah, tak tahulah. Kalau jadi, kalau tak jadi pun anak rasa Allah tak redha. Itulah wallahu alam. Anak balik pada situ. Apa ya, setebal tu barangkali kalau siang. Anak buat cerita. Allah. Nasi Abu Urwah baik. Tepat baik. Nangis ya akhi. Nangis. Okey. Ya akhi, berbilang jemaah ni sudah sejarahnya lama sangatlah. Ya. Apa ni, sampai sekarang lah ya. Tak sepakat semuanya. Kalau sepakat pun tidak memuaskan, ya. Terutamanya dalam isu-isu maknanya kesatuan dan juga isu gerak kerja. Dari aspek fikrah dan pendekatan, maknanya ada yang mengambil maknanya pendekatan politik kita dalam PAS, UMNO dan sebagainya. Ada yang mendapat NGO yang agak sederhana sikit, ABIM, Ikram, Aluan, Tabligh, Salaf dan sebagainya lah. Ada yang berdaftar, ada yang tak berdaftar, sederhana, ada yang keras dan ada yang beremosi kan. Itu kita tahu semua. Ya, paling menonjol ya dalam sekarang ni kita nampak ABIM dengan Ikram lah. Salaf Tabligh itu di antara lain. Ada yang mengakui ya lebih awal daripada wujud dalam negara Malaysia ini, dan siapa yang datang wujud kemudian dia kena sama watik dalam jemaah itu. Jadi timbullah di sini isu Jamaatul Muslimin dan sebagainya, dan bersangka kalau siapa yang tak ada dalam dia itu tak sah wujud di Malaysia. Sebab apa? Sudah ada satu jamaah yang sudah ada di sini, dan itu mungkin berasal daripada konsep Jamaatul Muslimin. Jadi man faraqal jama'ata faqtuluhu. Tapi betul ke begitu? Tak. Sebab konsep Jamaatul Muslimin sudah tidak ada apabila berwujudnya maknanya negara-negara yang sana Muslim, sana Islam dan sebagainya. Jadi yang ada sekarang ialah Jamaatul Minal Muslimin. Sikit beza saja, Jamaatul Muslimin dan Jamaatul Minal Muslimin. Jadi sebab itu maknanya tajaddud berbilang-bilang ulama, ta'addud berbilang-bilang agama pun bukan satu benda yang jadi salah. Ini yang kadang-kadang kita susah memikirkan dalam bab mutaghayyirat itu. Taghayyara min Jamaatul Muslimin ila Jamaatin Minal Muslimin. Farak dia, beza dia sangat berbeza insya-Allah. So, itu yang menjadikannya. So, ikhwah, ini cara kita dululah bagi ikhwah yang tak pernah tengok. Ini cara kita dulu bermula dengan dalam tempoh macam ini, insya-Allah terus sampai ke sini kita buat ya, dan sampai ke sini, sampailah ke sini insya-Allah. Jadi operasi penyatuan itu kita bermula dengan nonim ya, kurang berjaya ya, sedap garu belakang sendiri, dan akhirnya wajib dan sebagainya. Dalam konteks ini ya, apa fikiran, apa pendekatan kita, apa fikrah kita insya-Allah? Fikrah kita nata'awanu fi ma ittafaqna alaih wa nu'ziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita sepakat dalam perkara yang kita dah setuju sepakat, tapi perkara yang tak sepakat lagi kita serah kepada masing-masing dulu. Setakat mana kita boleh berkendur. Jadi sebab itu kita boleh dengan kumpulan A ke, kumpulan B ke, kumpulan C ke, Melayu ke, bukan Melayu ke, Islam ke, bukan Islam ke, kita boleh pergi. Tapi kita ada batas. Fi mattafaqna alaih.
Ini yang sepatutnya. Tapi malangnya kadang-kadang dia, Allahu Akbar. Ana bila belum balik daripada Mesir dulu berkawan dengan ikhwah IRC. Ana lama juga nak ngam tu. Satu daripada kapal terbang, satu daripada kapal selam, duduk nak sembang. Oh, macam-macam berlaku. Ana tu duduk tengah-tengah. Selalu ana sebut, korang ni, ikhwah balik Mesir pun, itu juga tak setuju. Apa? Jadi Ustaz, ini pun gitu ya. Ada yang datang interview rumah ana, bawa kaset. Ana tanggung benda ni, ana kata korang ni tebang pokok balak, so aku angkat. Tapi akhir Allah Ta'ala, bila ada redha tu dan niat yang bersama dalam kita tu, sama ni akhir. Walaupun sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Ya. Itulah bendanya. Jadi sebab itu, bila ada kita sifat ni, nata'awanu fi mattafaqna alaih. Wa nuziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Okeylah insya-Allah. Jadi itu sikap kita. So, inilah ya. Ana letak gambar-gambar macam ni supaya ada nakal sikit, sedih sikit kan. Kau tengok ni. Bila kita balik, student-student kita di UIA dulu ada satu event apa anda tak ingat. SB datang. Kau kenal tak ARC? Kenal adalah kenal. Kau tahu tak? Tahu apa? ARC ni dia kata, kau nampak atas sikit, bawah tu besar dia kata. Macam iceberg. Sedangkan kita terbalik sebenarnya. Ini dia. Lepas tu ni lagi lah. Dia dalu, kemucut, dibinatangkan, babi, anjing, monyet, jebon. Curi ikan dalam kolam orang, curi rambutan dalam dusun orang. Akhirnya, gugur standar. Maaf ya Wabi. Anda faham benda ni kan? Kuluna naf'am hadha. Semuanya kita faham benda ni. Kita tak redha ya akhi. Kita tak redha. Macam ana sendiri akhi, umur ana belum boleh mengundi lagi, ana dah terlibat dalam pah di kampung ana. Kampung ana tu 3-4 batu lagi nak pergi dah. Berbau hijau dia tu, bukan nampak warna je, bau hijau. Sampai sekarang ni. Sebab itu ana bab ni, bab pati ni tak usah goreng lah. Anda faham. Sampai menulis tulisan pun orang tolong betulkan lagi penyataan. Jadi pencatat mesyuarat dalam PAS. Tapi bila sampai satu masa, anda kata, anda stop di sini dulu. Bila anda baca risalah pada ikhwan, baca sana, baca sini, termasuk dalam ABIM masa tu, masuk dalam PKPIM, baru kenal gajah yang seperti gajah betul. Dulu ustaz tapi kenal gajah, pegang kaki, ni macam batang pisang. Pegang belalai, ni macam batang betik, betul-betul. Pegang telinga, macam kipas. Pegang ekor, macam tadi. Betul lah itu sebenarnya sifat gajah, tapi itu bukan gajah. Gajah bukan macam tu, gajah bukan macam sifat, macam kipas. Bila ikut ustaz, bila dia ikut dalam program-program PKPIM dan sebagainya, baru dapat Al-Islam, Al-Syamil, Al-Kamil dan sebagainya. Islam, tariqul hayah. Sebab itu anak akhir, anak tak sombong. Anak mengaku anak lahir daripada ikhwah-ikhwah yang beraliran bukan daripada aliran Islam. Ada. Tapi mendapat Islam yang seperti ini. Sebab itu anak tak adalah rasa anak tok guru sangat dalam jamaah kita ni. Tapi ikhwah, nak jadi tok guru lah apalah. Anak balik dulu, ikhwah ada AA, tak nak sebut nama sebab dia tak orang nak sebut nama dia dah. Dia kata, Ustaz balik dulu kami ingat nak buat jadi Syekh kami lah, dia kata. Tapi macam mana? Anak balik dulu rambut panjang, tali pinggang besar, seluar kaki besar, bell bottom. Siapa nak jadi tok guru? Dan anak pun memang anak tak nak jadi tok guru.
Sebab ada kata kalau anda jadi tok guru, anda tak boleh main dengan budak-budak. Orang muda. Ada apa? Ada gap. Jadi dengan anak-anak muda ni kita mesti telus dan ini kan. Ustazah bila sebut tu mesti dia ingat. Okay, jadi begitulah. So ini masalah kita sekarang ni, macam mana kita nak buat? Dan kita alhamdulillah mana nak rasa macam mana pun kita mengalami situasi, kita masih lagi mengharapkan kejatuhan itu. Sebab itu kita rasa, ya akhi, dengan Hizib Islami, ya akhi, macam-macam orang sebut kita dulu kan. Tapi anda ingat masa pilihan raya di KL tu, Hasan Syukuri nak jadi calon. Pagi-pagi lepas sebelum subuh anda bawa piti 60,000. Serah 60,000. Dia tengah cat, dia usaha saja dia naik 2 jari je. Tak. Ustaz, type apa Ustaz? Borang calon. Ini baru lepas subuh ni, esok dah daftar ni. Dia kata pukul 3 semalam baru selesai. Siapa nak jadi calon? Popa, baru dia. Anda bawa duit sama. Sebab nak pencalonan tu duit apa namanya? Duit apa? Deposit untuk apa ni? Penamaan calon tu tak cukup lagi. Round seluruh Kuala Lumpur malam tu. Dapat alhamdulillah. Ni 60,000. Ada resit? Gila. Itu semua tangan ni. Ikhwah tu di UK. Masa tu pelajar lagi kan. Anda tak tahu kat US, tapi kat UK tu. Minta derma untuk bigan untuk mati. Ada yang alhamdulillah berubah faham sangat. Akhwat-akhwat sini banyak faham. Tak ada apa benda nak bagi. Anak kita air mata bila kita satu masa kita kutip di di sebuah satu program majlis. Orang nak sekian. Pakak bagi semua, pakak bagi. Bila kami rongkar tu, ada cincin, ada kalung. That's why. Itulah semangatnya. Itulah pengorbanannya. Sekarang, apa cabaran kita? Anak-anak muda sekarang tak pandai. Apa ni? Budaya hidup ikhwan apa? Siapa ingat budaya hidup ikhwan? Ada 5. Anak pun selalu terlupa juga. Ustazah ingat. Basatah, tilawah, akhlak, satu lagi? Qiraah jendiyah 5. Qiraah jendiyah ada 5 ni. Jadi anak ambil satu saja, basatah, hidup simple. Hidup simple, rumah kita simple, pakaian kita simple, makanan kita simple, semuanya simple. Semua simple. Kadang-kadang kita pergi tengok orang, anda tahulah, ini sepupu anak juga, bukan orang lain pun. Baru dapat apa? PPD dalam Kementerian Pendidikan. PPD. Boleh kereta punya lah besar, Masya Allah. Punya lah mahal. Berapa ratus ribu anda kata. Baru. Bukan dia tak kenal sepupu anak tahulah. Kita pun tak kurang juga kan. Anak-anak muda sekarang, mungkin anak-anak antum. Ada anak antum mungkin. Minum apa? Yang satu gelas harga RM15, RM20. Ada kan? Lihat. Allah ya akhi, apalah sangat sedapnya yang RM25 secawan, RM15 secawan daripada RM7. Ya? Ikhwah, anak kalau ikhwah yang mata-mata ni pun macam itu juga, Allah sedihlah ya akhi. Berapa kita derma untuk jemaah kita? Berapa kita derma untuk tu? Berapa untuk Palestin dan sebagainya? Sekarang ni, kita tengah makan nasi tu kadang-kadang tengok, tak larat nak telan nasi je. Kalau tengah makan tengok tu, tak larat nak telan nasi.
Anak orang miskin anda tahulah. 10-20 hari tak makan nasi anda tahu. Anda tahu sakitnya. Jadi sebab itu anda mudah menangis tengok anak-anak ini. Dan saya tak berapa sayang bagi duit. Ikhwah, inilah dia. Cuba kita lihat sekarang berapa banyak kita korban sebulan-sebulan untuk jemaah kita dan untuk sebagainya. Kalau tidak jemaah ni kaya oleh saya. Anda tahu seorang kerabat Ana yang keluar sebagai engineer yang jaga jana elektrik 25,000 sebulan. Ya akhi, 25,000 sebulan. Anda saya mungkin lagi yang lebih pada tu, doktor pakar dan sebagainya. Sekali dia belah orang, berapa? Oh, tak maaf lah. So ini anak bongkar. Ini cabaran kita lah ni. Macam mana kita nak mengembalikan orang yang basatah, tilawah, baca gapa. Baca lah Ustaz, kami baca. Baca apa? Handphone. Apa dalam handphone? Itu cerita lain lah. Basatah dan sebagainya lah. Judriyah, wirawan, wira apa wira? Wira ni orang duduk depan kali. Wira sekarang ni bukan parang ya akhi. Wira sekarang ni anda akan ceritakan ke bawah dia. Habislah sejak bawah. Ini satu lagi. Tahu ni? Sekarang ni tengah disiasat kan? Strategi tak bertuan. Tapi kita tahu siapa tuan dia. Orangnya sekarang ni sedang disiasat, harta mereka tengah dibukukan. Sahabat-sahabat kita dalam ismah kan. Bawa lagi. Bawa lagi ni tak apa-apa. Ingkar karar. Ya. Dicium lembut. Satu perbincangan dicium lembut, buat karar 10 tapi tak ikut. Ya. Itulah dia. Angkut bawa keluar. Sehingga maknanya kami menanggung. Kalau dulu piramid kita cantik. Yang ikhwah yang murabbi apa ni semuanya banyak ramai. Apa ni tak banyak tapi kita punya pengikut banyak. Nanti maknanya tak ada apa. Tapi lepas tu sekarang ni ada masanya kita menjadi ikhwah yang tu banyak tapi yang bawah tu sikit. Faham? Anda faham betul? Ke tak faham? Ikhwah 05 ramai, 03 ramai, tapi 01, 02 tak ramai. Kalau sepatutnya kita punya kun kita yang hebat-hebat ni sikit, tapi madu dia banyak dan sebagainya. So dalam konteks ini bolehlah kita katakan kita menerima cabaran yang paling teruk untuk mendapatkan kembali. Dan ini harta kita ni tak tahu bila dapat balik ni. Mungkin lesap, mungkin apa, dah jadi ketul-ketul emas dan sebagainya kan. So, alhamdulillah adalah penawar hati, kejayaan sikit. Tapi apa yang berlaku? Ini geng kita juga yang buat. Boleh. Allahu Akbar. Semoga dia bertaubat dan kembali. Cabaran. Ini ulang lagi ni. Ada lagi hamba Allah ni. Ni. Ada lagi dia. Ingat pada itu. Ana banyak ulangkan benda ni. So ikhwah dalam sini ni memang kita banyak. Ini ustaz-ustaz pro pencetus ummah. Ya. Penunggang jadi-jadian. Ini banyak ni sekarang. Baru dah kena tangkap orang yang kata dia dulu mengaji pondok. Dulu tak apa. Ada Ustazah saja anak saudara dia Luqman, apa ni Luqman, dia ceritalah orang tu begini. Alhamdulillah. Ini yang ni ustaz jadian. Isteri 4, gondek tak tahulah berapa. Lepas tu gambar lucah dia pun dia hantar keluar. Okey, insya-Allah samaan wa ta'ah dah habis. Pun dah habis di sini insya-Allah. Okeylah. Jadi insya-Allah cabaran media digital ini lah dia. InsyaAllah kita ambil gambar aja lah. Ini
sebenarnya yang patut kita harungi, kita kuasai dan cabarannya sangat besar. Sebab dia cepat sangat. Anak, oh Ustazah, tukar handphone baru. Gila. Tak boleh lagi. Terima, nak ambil taman ni, nak tahan ni kan. Itu, insyaAllah, orang muda-muda kena ingat. Anak-anak kita kena, sekarang ni AI pula. AI ni macam-macam lagi kan. So, ini cabaran-cabarannya lah. Alhamdulillah, ya ikhwah. Jabatan getir, qala Rasulullah, ini maknanya irtanim khamsan qabla khamsin lah. Ana akhiri kat sini, irtanim khamsan qabla khamsin, tadi yang berubah dah sebut, maknanya hal-hal keuzuran-keuzuran yang berlaku dalam diri kita kan, insyaAllah. Jadi syababak qabla haram, mana muda sebelum tua. Ikhwah sekalian, tua ni Arab kata ya laita syababu ya'udu yauman sa'ukhbira bima fa'alul masyibu. Wahai kalaulah muda tu boleh mari semula, aku akan ceritakan apa tua tu sudah buat pada aku kan. Pelantakmu tua ni, insya-Allah ya akhi, Allahu akbar. Kalau tak sakit tak apa. Bila sakit, proses penuaan. Ana tak banyak sangatlah penyakit, tapi buatlah. Arthritis, lepas tu penuaan. So tak boleh nak buat. Macam tadilah pengurusi kata-kata bila nak dapat garis penamat tu lari. Tak boleh lari, dia rebah. Tak boleh lari dah. Anak sekarang mana nak boleh lari macam mana? Tak boleh. Baca ya, anda cakap baca. Kalau dulu kita baca tu boleh buat ringkasan. Abu Arwah baca sekali ingat. Sampai bertahun-tahun dia ingat. Sekarang ni akhi, baca tu tutup. Apa aku baca tadi? Relax, ada. Tak ingat dah. Itulah dia akhi. Sedih. Dulu kita baca itu kita boleh larang balik. Sekarang tak. Jadi 5 perkara ni kita ingatlah sebelum muda, sebelum tua, sihat sebelum sakit, masa kita ada duit sebelum kita miskin, masa lapang sebelum sibuk, sebelum sibuk. Lepas tu hidup sebelum mati. Ana berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Sebab biasalah kita bercakap ni selalu silap, insya-Allah. Jadi setakat itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.